Itu yang orang kata, oh, kalau Azam Baki, Bloomberg dakwa, korang terus percaya. Kalau Caprice, korang tak percaya. Janganlah letakkan Caprice dengan Chaplos ni sama dengan Bloomberg. Baca yang Bloomberg tulis tu. Yang Bloomberg tulis tu bukti satu-satu. Tarikh apa dia, gambar ada, CCTV ada, laporan polis ada. Setiap satu tu semua betul. Yang ini satu pun tak ada kan. Jadi elemen pemberi dan penerima tu tak ada. Duit tak ada masuk, kecuali dia boleh tunjukkan lah masuk dalam bank account semua. Dan macam aku selalu cakap lah, my bank account ni I'm sure Amla dekat Bukit Aman ke, SPRM ke, bank negara, dia pantau tiap-tiap hari. Dia tahu berapa duit aku ada, duit masuk. Kalau aku betul-betul ambil duit, aku dah lama kat dalam. Anwar Ibrahim dah suruh letak kat dalam lama dah, supaya tutup mulut kan. Tapi sampai sekarang tak jadi kerana tak ada lah kan. Dan yang ketiga, dia kena tunjukkan elemen ada campur tangan. Okey ya.